Nak pergi mana ni? Sungai. Ha? Sungai kat mana? Banana? Campsite. Campsite. Cepatlah, Chief. Banana campsite. Kita melalui kampung Kampung Jenalik. Belah sana Gunung Baling ya. Turn right. Continue for 3 kilometers. Okey. Baru dekat masjid Kampung Bandar. Oh, dia nak pergi ke sini. Boleh ni masuk ke sini. Continue for 1.5 kilometers. Turn right. In 300 meters, you will arrive at your destination. Okey. Mana cave? Cave belah sini. Ni cave ni. Dun larangan menangkap burung. Tiket masuk RM4 seorang, 7 tahun ke atas. Ni tak bawa rak mancing ke ya? Video. Rak mancing bawa tak? Ada kolam. Mana cuti tak punya orang. Kita memang tak buka lagi. Tak redah di luar masuk. Tapak C5. Assalamualaikum. Ni tapak C5. Boleh ya, banyak. Ni ya. Ni. Apa nak roti ni? Ni Chef Hasif nak masak. Tunjuk sikit skill. Macam mana masak? Siap. Apa nak roti? Ni bagi Apa nak roti? Api dah bakar tapi pemanggang tak bawa. Api kerak buluh pun seberang belah sana. Tu buluh ada depa kerak belah sana. Yang ni ya. Ha? Tu dia ayak sungai. Dalam ni keras bara apa dah. Tapi depa tak bagi mengai. Depa tak bagi jala. Adventure sikit, adventure. Tengok. Batu rincin je. Ni ayak bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil buluh yang daripada tebang. Ni elok ni. Ni dulu. Ni boleh kerat 1, 2, 3, 4. Jangan dia pegang tangan. Tendang dengan kaki. Dah mana sini?
Ni tu. Tu lagi satu tu. Tu. Ni ada. Satu bong. Tu. Bong. Tu yang kecil tu. Cepat dengan kaki lah. Ha. Jangan pegang tangan. Pegang ujung dia. Tak boleh. Dia kena buang dulu. Hasil kita masuk hutan. Siap kau Ikan apa tu? Ni dah. Merah. MJ. Merah. MJ. Cakap. Ni lebih kurang. Cakap merah kan tak merah. Ha? Cakap merah. Ha. Lebih kurang setengah 2 kilo. Kat sungai je ke apa? Hai, sungai apa ni pula? Pak ni, Tika. Ni duk keseng main nak ambil video. Nak makan. Tak ada Nak makan saya ni dah nak kahwin dah. Nanti esok dia nak pergi duduk Johor. Nama apa tu? Ni kami Fitri Atikah. kami buat bakar-bakar untuk dia lah. Bakar untuk dia. Oh. Tak lama dah. Sabar Sat. Betul. Ni bakar apa ni? Bakar apa goreng ayam. Nampak? Hasil kami dalam camping. Hari Rebung. Okey, mari kita review sikit. Tapak yang aku duduk ni tapak C5. C5 mana akan start Okey. Okey, kemah. Biasalah kemah set up bila tidur. Ayat sungai sana. Ayat sungai Milo. C7, C8, C9 sampai sana D. Sana sampai hujung sana semua D. Ni tandah. Kita review tandah tak? Okey, ni tempat basuh pinggan. Kat sana pun ada agak. Tu kat kereta tu kan, belakang kereta tu ada satu. Ni dua. Ni tanah duduk lah. Okey, puas hati ada tempat mandi macam. Ni satu lagi tempat mandi tandah. Ni tandah cangkung. Kemudahan ayak ada semua. Elektrik pun ada. Nampak? Untuk setiap tapak semua dia bagi. Sehari RM60 sahaja. Royak sungai jernih. Malam ni kami akan camping 2 hari semalam lah. Royak sungai. Sampai ke sana. Ujung sana ada titi. Pandai tu tau tu. Ha? Tuang. Kita main kutik daun pisang pula. Nak lapik makanan. Nak nelok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So dulu. Ini kita lapik. Okay. Oh. Tak macam ni ya. Daun pisang. Pandai lah. Pegang. Kita tak lekeh. Ha? Kita tak lekeh. Tu. Nampak macam lekeh. Tapi tak lekeh. Merah kan? Ni rasa tu. Boleh ambil yang goreng tak saat ni. Yang goreng tak mau. Yang adikmu goreng. Kami makan ketika hujan lebat di Landa ribut. Okey. Bagaimana Cik Puan? Pengalaman kamu. Ha? Pengalaman kamu. Pengalaman pertama. Wah, sedih. Hasil daripada membakar. Kita ambil gambar. Makan. Apa kita makan ayam dah. Nasi lah. Sedap tak? Sedap. Ya. Cah ambil. Kayak sama.
Tapi walaupun hujan air sungai tak keruh Jom kita tengok explore. Apa? Explore. Panggil apa? Explore. Mai. Ulat. Tadi. Kami. Ada ulat. Mana ulat? Tengok. Tarik. Kak, tengok. Ada bulat apa ni? Ulat. Ada tak? Ulat ke? Sini. Tengok. Yelah tu. Tengok. Bulat apa? Ulat tu. Dah ni dah. Mati dah. Dah habis dah. Dia keluar dah. Ada ulat tau. Ni dia bergerak. Tak ada tu bukan dia. Jom cari lagi. Ada lagi tak? Tengok mana yang gulung-gulung. Daun gulung-gulung tu dia. Apa pernah? Mana? Kecil je. Mana? Tak ada. Tak boleh. Apa masa nak pergi ngaji kan? Masa nak keluar tu kan. Bona masa pergi ngaji. Lepas Ni ada ni. Apa nampak kan? Ada tak? Tak ada. Ni. Lepas tu Alfa nampak ulat dekat atas pokok pisang. Dia macam ulat warna hijau. Kau tengok. Bukan. Ulat dia warna hijau. Tahan tu. Tahan. Nanti Pegang. dia besar nanti jadi rama-rama. Lagi. Bukan. Pegang. Kau kuat. Koyak. Lagi. Tahan. Tu. No. Ada tak? No. Pegang. Tahan lagi. Apa nak buat juga? Tahan lagi. Apa benda tu? Tak ada apa. Pegang. Tak ada dah. Oh, dah. Tu ada. Ulat ni. Nanti bertukar jadi rama-rama. Dia tukar dari mana? Bawa umpan boleh ni. Apa pernah nampak ulat ni atas pokok pisang lepas tu? Apa tunjuk kat bona-bona tengok tu. Tu apa benda kat atas. Ni boleh buat umpan. Open. Okey, dah habis dah. Mana pelajaran hari ni dah habis. Okey? Pelajaran hari ni dah habis ya. Bye. Okey, ni kita masak nasi goreng. Ada cicak tak? Survival. Nasi goreng survival. Ya. Mai bukan garam. Garam ni. Survival nasi goreng ikan. Cakap. Tarik lagi. Korang nak bagi guys. Sekarang dah menunjukkan jam 7 pagi. Keadaan air sungai sekarang. Lagi kita nak pergi ronda-ronda. Dah kembali jernih. So untuk kedudukan kemah-kemah ni nanti aku boleh share dalam tu dia ada punya lokasi dia semua. Tempat cantik lah. Semua elok tempat dia. Sini dah Jambatan Kantong Buluh. Yang belakang-belakang ni semua chalet ni. Siapa nak sewa. Tu. Cantik tempat dia. Kita nak review. Ini pondok chalet, ini pun ada. Ini surau. Pondok Kasai. Ya. Itu sebelah surau ni tandas. Okey. Tandas. Ini pondok limau. Ini pondok limau. Pondok limau. Okey, tempat redah. Ni pondok langsat. Okey. Banyak pondok ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 pondok.
Oh, banyak ah. Oh, tempat ni pun cantik. Dek, mari dek. Oh, sini pun cantik. Oh. Lagi sengit ni. Oh. Baju sangat. Tapi bolehlah mandi. Tadi. Oh. Tadi bau buat ni. Kita jumpa tu owner campsite tu. Nama apa? Pak Lang. Pak Lang namanya kutip. Toto dah pagi-pagi ni. Oh, syok lah. Syok adik. Sejuk tak tidur malam? Ha? Sejuk lah. Jom kita pergi lah. Ni zone B. Okay, zone B. Zone B ni untuk tapak campsite lah. Apa nak buat sini dekat dengan titi gantung ni. Titi gantung. Ni zone B. Saya takut kat sana. Ni belah sini pintu masuk. Pintu masuk. Dia akan pergi belah sana. Zone CD. Okey. Belah sini. Nak main ke sini adalah zone B. Ni. Zone B. Mari jom. Kita masuk ni. Kah. Nak pergi dulu lah. Dia pergi dulu. Jom. Oh. Jambatan gantung. Habis. Pegang tu. Takut ke? Ha? Mari pergi dulu. Alah, takut apa? Pergi. Macam ni je. Mai. Mai. Cepatlah Mai, tak apa. Tak payah pegang pun jalannya. Cepat. Tak payah pegang jalannya. Ni. Tak gaya lah. Kan? Dah, keadaan sungai. Tu. Daripada sana, ujung atas sana zone D. Pergi zone C. Okey, jambatan ni B. Sama ke sini. Okey, mai. Cepat. Pondok. Ni ada pondok pengawal. Alhamdulillah. Terima kasih kerjasama anda dihargai. Sungai side luar sini, kawasan sungai. Ini laluan trek. Syok adik. Ni jambatan gantung tadi. Syok. Jom kita pergi. Nah, mana adik? Jangan takut jalan je. Ajar dulu. Tak apa dah. Ajar dulu. Apa? Ni kawasan B tadi.
Tapi siapa dapat tapak B3 ni syok lah. Tapak B3 sebab dia dekat dengan pokok buluh ni. Betul ada tempat orang rehat sini. Oh, punya besar ni. Okey. Betul ada jalan kaki yang untuk turun sana. Kita macam sini pula. Ini tapak C1. Tapak C1 tadi. Ni pun elok juga lah kawasan ni. Ni C2, C3, C4, C5 dekat kemah aku sana. Kita tengok keadaan pagi yang masih lagi berkabus. Sejuk ya. Cantik ya tempat ni. Ni kawasan dia ni. Kabus tebal. Ya. Siapa yang nak datang ke sini, nombor telefon dah siap sebelah sini. Pondok untuk register masuk ni. Pintu masuk. Sebelah kanan akan ada kedai gerai makan. Ada kambing perak, ayam perak, banana, cafe and kiosk. Alang, ada berapa pondok lah ni? Ada 20 lebih. 20 lebih lah. Banyak kau. Ni hak demo ni lah, check in, check out malah. Ni cik apa main? Oh, satu pondok apa ni? Satu pondok. Kalau siap bantal toto semua komplit dia mesti pas 90. 20 pondok. Lebih lah. Ha? Lebih lah. Belah sana ada lagi tak? Nak lagi. Dulu saya ingat saya mula-mula saya buat satu untuk penggunaan sendiri. Mana? Tak pokok tu kan berol. Asal tu? Asal. Saya buat satu lah. Lepas tu 2, 3, 4 sampai tu. Kurang orang ramai tau. Tapi molek lah ni sebab bukit. Macam kami duduk belah sana tu, sungai daripada atas tau. Jadi orang guna ramai dah. Hmm. So macam gigit sikit lah. Betul ya. Ni dulu kami kalau tu masak guna air tu. Kalau kata hujan lebat pun, kepala tak ada kan. Tengok terbaik tu air ni tengok. Macam ni lah. Mari pun petang mau hujan ni. Tengah hari. Bila kita tanam durian, kita kena jaga durian kosong. Jadi rugi balik. Betul ya no. Lebih baik kita buat je ni. Betul ya. Taklah. Dua dalam satu. Dua dalam satu kan. Dua duduk biak. Kita duduk biak ni rumput duduk naik lah. Ni rumput tak naik. Pokok besar. Pokok besar. Nak makan segai apa boleh duduk? Dua. Mari tengok lalu tu ambil. Daun pisang sikit tu. Tu ubi kayu apa kan. Boleh. Tu ubi kayu balik. Pokok durian semua ada, pisang, serai. Nak makan pun nak masak ambil kat sini semua. Pucuk ubi. Mana? Nangka apa ni? Nangka apa? Nangka madu. Wih, besar tu. Ni nangka madu ni. Tu dia. Pak. Ni review day 1. Siapa nak buat aktiviti apa sekolah punya kan, boleh buat kat sini lah. Dewan ni dia kata baru siap lah. Buat bagian dalam.
Besar lah keluasan ni. 30 kali 70 kaki. Punyalah besar. Puas hati lah siapa nak buat aktiviti pun. Ni zon A. Zon A. Budak kecil ni nak buat breakfast. Adik nak buat apa adik? Masak. Masak apa? Masak roti. Roti apa? Roti. Roti apa? Roti. Roti apa tu? Tu tulis apa tu? Roti apa? Adik. Galik. Roti galik. Kami nak mandi. Monang. Baik tak? Ha? Baik tak? Nampak sesuatu? Nampak tu? Di sini. Duit. Tak boleh, kita kena letak tahun apa ni. Saya tu tengok. Dia buka. Tak. Main tangan. Ni. Nak. Okey. Tahun Great Shilling. Tahun 2010. 2010. Ada 3. Tapi kami tak ambil lah. Ada 2, sorry. Ini satu lagi. Ni tahun 1998. 1998. Jadi duit ni kami tak balik lah. Simpan. Bukan duit kami. Tak balik sini. Okay, are you ready for the next camping? Budak-budak nak explore, jumpa lintah. Alah jatuh. Lintah. Ni apa? Ulat. Bukan ulat, lintah. Lintah. Sekali lagi. Nah. Peganglah elok. Betul. Lintah. 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 Ayuh. Kan? Lintah Nanti ni. adik tahu nanti kalau masuk dalam sungai. Dia ada lah ni. Kan dalam bendang. Adik kat mana? Adik kat mana lagi? Kat bendang, sungai. Tu je. Nah. Nak main lagi? Tak mana? Lepas dah. Lepas dah. Dah. Bye-bye. Bye-bye. Kita jumpa. Ngan. Ni yang buluh ni. Jangan pegang tau. Tahu. Kalau dia pegang. Ni. Lepas tu tonjok kat muka pula. Habis muka ni. Semua habis ni. Okey. Tahu. Jangan pegang. Kalau pegang. Terus pergi basuh tangan. Okey. Ada cara dia. Dah habis miang. Faham? Faham? Faham. Hari ni kami nak jalan track off-road. Track off-road. Track off-road. Oh, ni paik ni kot dia tarik. Paik ni kot. Tarik ni ke atas. Ni ada. Jadi dah itu kan. Ada? Kenapa? Ha? Ada tempat dah ni nak turun nak ni. Betul lah kah? Hai
Ni. Letih lah. Ha? Lama tak selesai. Oh, mencabar tu trek ni. Mencabar. Cari pucuk paku pun tak jumpa. Sini. Aduh. Letih lah. Tak nak kita. Oh, jauh. Jauh lah. Dah sampai dah. Ke puncak apa? Ha? Kami dah sampai. Kata. Sebab duduk sana. Kami dah sampai. Ha? Kami dah sampai. Kami dah sampai. Kami dalam perjalanan turun. Perjalanan turun. Berhati-hati ya, licin lah. Berhati-hati, licin. Pelan-pelan, Dek, pelan-pelan. Licin. Okey, kami dah sampai ke bawah. Kami nak pergi ambil buah kelempung sebab tuan campsite beritahu tapak D ada pokok kelempung, tapi tak tahu belah mana, nak pergi check ni. Ni belah tapak D. Tapak D hujung. Tengok kayu reput lah. Kejap tengah apa? Mana ada pokok kelempung? Ni ketapang. Ni. Ni tapak D. Hujung. Oh, ni pun cantik ni. Dari sini. Siapa nak duduk tapak D elok oh. Tu. Batu pun sak-sak. Oh, hujung tu elok. Oh, hujung tu cantik dia. Family day best. Ini buat family day best. Nampak? Hujung. Sebab sana hujung dia corner. Yang ni petak yang corner punya kan, D10. D10 ni luah tapak dia. Tengah ada podo buluh ni. Adik, adik. Sebab dia corner kan. Tu. Memang cantik lah sini. Batu-batu tu kawasan dia. Memang cantik. Tapak pun luah. Okey. Sila buang sampah di tempat yang disediakan. Tak jumpa lagi. Mana ada pokok buah kelempung. Ni tapak di 14, di 15. Ni hujung ni, paling hujung. Tapi kalau kawasan ni, kalau musim buah memang untung lah. Sebab sini ada pokok durian. Biji banyak pokok kat sini. Pokok durian. Ni pokok dokong ni. Ni tapak paling ujung. Ni tapak paling ujung. Tak nampak tanda tapi ni paling ujung ni. Tapi sini best lah. Ni memang cantik ni. Ni paling ujung. Tapak D paling ujung. Tu sana. Sini ada dangau apa siap. Buah dangau. Sana ni teduh pun teduh. Ujung ni. Tapi jauh ni lah. Jauh sikit pada center. Tapi untuk family day memang sesuai lah sini. Ramai family kan. Ni memang sesuai. Memang besar ni. Tapak dia.
kami dah packing semua barang. Clear. Barang-barang semua dah masuk dalam kereta. Ni tempat ni pun dah bersih. Okey, pastikan semua dah bersih lah. Kami dah clear semua buat 5S. Cantik balik semua. Okey. Okey, overall tempat ni aku memang puas hati lah. Jadi siapa yang nak camping kat sini memang best tempat dah. Okey. Cantik, memang cantik. Okey, dengan tu kita jumpa lagi pada next vacation. Vacation kita dah balik. Kita kata nak pergi mana pula lepas ni? Are you happy? Happy. Happy? Okay, bye-bye. Assalamualaikum.